Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, merangkap pengerusi bersama Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah telah mengadakan lawatan kerja ke bangunan Pusat Transformasi Bandar UTC Kedah. Lawatan ini bertujuan membincangkan permohonan peruntukan bagi cadangan kerja-kerja baik pulih struktur serta penaiktarafan bangunan berkenaan. Turut bersama yang berbahagia Datuk Haji Abdul Ghaffar bin Yahya, Datuk Bandar Alor Star yang mempengerusikan sesi bersama bagi menilai keadaan fizikal bangunan dan mengenal pasti keperluan penambahbaikan. Penilaian ini memberi tumpuan kepada aspek keselamatan, keselesaan serta kecekapan perkhidmatan demi memastikan UTC Kedah terus berfungsi secara optimum dalam menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat. Usaha ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa infrastruktur awam dan meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat.